أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita rafa' kesyukuran kita ni setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kita kalungkan kepada Nabi yang amat mulia, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walau bagaimanapun Allah Taala sentiasa menjaga, memberi riayah dan inayah kepada kita, menyambungkan umur kita panjang, dan terusnya ialah terpehera kita ni untuk mempelajari, merenung tentang ayatillah ataupun ayat-ayat Al-Quran, perkataan daripada kalamullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ingin tuju kepada kita semua, tidak dikecuali kata tua ataupun muda, kecil ataupun besar, tino ataupun jatuh, berpangkat ataupun tidak berpangkat, mulia hebat ataupun orang yang tidak ada kehebatan apa pun. Tetapi kalamullah dituju kepada saksama rata semua kepada sesiapa dia, untuk sama-sama mempelajari dan tadabbur ayat-ayat dia tu, untuk kita mendalami dan mengetahui hukum hakam dan juga lagi benda yang sakut paut tentang kehidupan kita di dunia ni, dan lebih-lebih laginya ialah benda yang kita akan menempuhi pada hari dunia yang panggilnya dunia akhirat, yang lain daripada dunia yang kita duduk di hari ini. Itu adalah masa yang panjang yang kita akan menempuhi. Peta yang kita nak dapat, boleh tengok, boleh tahu, tak ada dalam dunia ni. Ataupun orang nak royak kata berisat mana ke, waktu ubik peta kita tengok, waktu ubik lighteng kita tengok, untuk kita nak menyelamat di akhirat esok, tak ada. Dan tidak ada notal ataupun bud prapan daripada orang-orang nak ucapkan mana-mana pun di dalam dunia ni, tak ada. Malaikatnya salah satunya ialah adanya, iaitu sonya, iaitu apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga hadis Nabi itu pula menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, untuk kita tahu tempat yang kita akan tuju di masa yang akan datang. Pendek kata, kalaulah kita tak ngaji Quran langsung, maknanya kita tak tahu kebun dapur kita nak hidup depan, masa depan kita mati pejam mata daripada dunia ni. Masa depan kita nak hidup, kata kebun dapur kita balas mana ni kita tak tahu. Kerana kita tak ada orang panggil peta location yang mana dibui. Nak pak kata-kata munduk sini-sini, tak ada. Malaikatnya penjelasan apa yang terbit daripada kalamullah, iaitu sadiqul masduq, tuan yang berbenar dalam perkataan dia semua, dan dia ni ghaira zi'iwajin, tidak ada tempat menyeleweng ataupun sengit, semua adalah betul, iaitu kalamullah, yang kita semua ni tasdik dengan betul-betul di dalam hati kita, bahawa benda apa yang datang daripada Allah Ta'ala itu adalah kebenaran, dan kita wajib kena bawa kata kebenaran.
Ha Pradin kata malah nak turut, rajai nak turut, cemuh nak turut, tu Pradin lain. Tapi jangan hidup bakit bahau. Waktu jatuh agama. Waktu bawa pada binasanya agama kita. Kalau cara kita malah buat, tu tak ada arah dosa cara kita. Tapi hidup royak kata Tuhan duk bahau. Tuhan duk royak kata benda plesu. Atau pun ni tamparan-paran. Atau pun supaya cerita dongai. Cerita pula jelapi ke kena tu bukan. Kita pergi kata balas tu ataupun terlitah dalam hati mai kata balas tu, ia tu adalah orang murtad, dia adalah jatuh daripada agama dia. Kita orang panggil rajai malah tu tu peradil lain. Cumanya Tuhan tutup bagi kita untuk belajar. Jak daripada buaya hingga sampai ke mati. Kewajipan ni adalah satu kewajipan yang kita perlu dan wajib kena belajar hingga sampai ke mati. Hingga sampai ke mati. Baik, ibu bapa ambo yang dihormati. Tentang ayat Al-Quran yang kita baca mari yang telah lepas, iaitu dalam suratul Infitar. Infitar, iaitu salah satu surah dalam juzuk yang 30, iaitu daripada kita kadang-kadang kita duk baca seumur tu. Izas sama'u fatarat. Surah Infitar. Iaitu makna dia terbelah. Izas sama'u fatarat, apabila langit ni terbelah, pecah. Kerana langit ni was-samaa'a banainaha. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, langit ni banainaha, kami bina tu betul ke tegak. Tak utuh. Kalau 500 tahun pun tak utuh, 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun pun tak utuh. Kalau rumah kita, kalau kita bina, letak orang panggil perabung tinggi, kadang-kadang ada sampai 100 tahun utuh dah, maka dia nak. Dia sebut kata as-sama' ni apa? Apa yang ma'ala aula mink. Apa yang duduk di atas pada kita tu. Dia bila kata sama' dalam istilah mu'jam lughatul arabiyyah. Mana sebelah letas setengah perabung lah. Ibarat langit ni adalah perabung, tapi perabung hak Tuhan ni tak utuh. Adapun perabung hak kita ni mudah utuh. Bahkan kalau pelabur baru-baru buat dengan plek rung laning, kau mudah utuh lagi. Tapi walau bagaimanapun, apabila siapa peria dia, Tuhan kata apabila langit itu utuh, infatarat. Jadi infitar, utuh langit. Tak munasabah. Satu hari akan utuh. Kita ngaji dah dulu siapa 5-7 ayat, kita membicarakan dalam tu hari tu hari langit utuh ni, orang beriman ni tak ada dah. Noyak kata kalau setengah kita ni orang hok duk mulazamah semaya dalam masjid, duk mulazamah mari duduk jamaah dalam masjid, mulazamah duk baca Quran, orang yang ada kalimah tauhid, pada ketika langit runtuh tu kita tak ada dah. Supaya dengan dalam satu filem sebut Armageddon, asal daripada kalimah Arab, Al-Majidun. Besok baca tak tu? Besok baca tak? Sejarah cerita yang direka oleh orang-orang Arab dulu. Perbokala dia panggil Al-Majidun. Jadi Mak Saleh ambil ukar mari tak jadi cerita Armageddon. Armageddon one sin low dia kata. Tu. Hok kata Al-Majidun kita tak ada dah. Sampai ke hari Armageddon tu tak ada dah. Jadi hari tu bukan sekadar langit jadi runtuh habis umur. Jadi kita membicarakan siapa ayat yang ketujuh kata allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang mana Tuhan ni, Tuhan dak royak kata dak bakit mari semua. So akulah yang boleh butuh
Semua. Bitai hok mung royak nampak kata duk congok lekat boleh bilai kata bitai apa-apa, hari tu luruh belaka. Semua luruh. Dan hari itu juga hari kebangkitan tu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu tu manusia semua tu ingat tahu habis apa hok dia buat hok sekarang dan hok lepas mari bila-bila pun ingat habis semua. Tu. Maka habis itulah dalam ayat yang ketujuh yang kita baca dulu tu, ya ayuhan nas, Tuhan kata ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa mu duk tipu Tuhan lagi? Apa mu duk tipu Tuhan lagi? Sebenarnya hak nak tipu Tuhan ni kita tak boleh tipu. Hak nak tipu Tuhan tu kita tak boleh tipu. Tapi habis kata istilah gharra, kalimah bahasa Arab tu gharra, penipu ni orang panggil jenis tipu diri sendiri. Sesak jalan tipu diri sendiri tu gharra. Kita kata kita boleh tipu orang tu. Kita rasa tadi dia ni makin tipu dia aku dah. Padahal kita tu kena tipu tu. Kita sendiri tu kena tipu. Habis Tuhan tanya, mu duk tipu apa aku? Manusia, mu tipu apa aku? Al-Karim, Tuhan ni bersifat pemurah. Karim di sini mungkin sekadar mulia, pemurah, orang panggil balik beri belaka. Karam. Bukan balik ambil dak. Boleh ambil dak. Habis Tuhan ni kalaulah Tuhan ni bersifat guna dengan manusia ni, habis dalam tafsir kata kalaulah Tuhan ni guna dengan sifat intiqam. Tuhan bersifat juga dengan sifat intiqam. Intiqam ni denih. Azizun tiqam. Biasa dengar tak tu kedah dalam Quran book. Azizun tiqam. Sudah tu kedah. Bom. Mana kata Tuhan yang perkasa dan lagi dia saat ni tu orang panggil kata denih. Denih ni apa? Denih mana kata besok buat orang kalau besok buat nyanyi kita kan. Hati kita ni masa kena. Lekat hati tu. Orang panggil kan lagi tu kru. Kan tu denih tu. Nanti semula ikut saya kasih kepala leku lah. Hari ni tak apa membidah kaki tu nanti semula. Tu. Orang panggil intiqam. Tapi dengan kita Tuhan tak ada guna tu. Kalau Tuhan guna sungguh deh. Kita kecek bahang oleh sekali ya pada. Teralih muka jadi muka keruh gak. Kaki tu berkali jadi kaki lembu, jadi kaki heye gitu berkali. Tapi Tuhan tak supoh jadi balas tu. Tuhan tak uak lah tu. No ya kata pergi curi barang orang tes kerak demo. Bos gundi klik pergi tengok tangan-tangan pun kuda habis. Ada Tuhan tak ada sifat intiqam dengan kita. Sedangkan Tuhan tu bersifat dengan izzah, dengan perkasa, bersifat dengan sifat intiqam. Tuhan bersifat. Tapi dengan manusia dia sebut sini kata bi rabbikal karim. Mu tipu apa Tuhan hok siap belah kamu? Kebangan kita tergamuk ndak? Tipu ayah kita, gamuk ndak? Hok duduk seluk le kocek jamin budak-budak samah semua setel tu tak bilai lah. Hok kita kata hok ambil duk dia kelipatan kita 150,000. Kita buat ndak dengan orang tua kita? Kita tak buat lah. Kerana dia orang tua kita. Kita duk makan hari-hari tu pun duk tupai nak pekoh dia. Pas kita besar sampai kening pun dia duk asuh. Duk hajar teteh. Zaman dulu ke? Ingat nak hajar teteh? Cocok. Kayu seputong lepas tu ambil buluh tok. Hajar berjalan keliling lodek, suak nasi. Mok pok tu. Pas kita tergamuk tipu. Tak tergamuk. Sungguh tak tergamuk. Tapi noyak kata Tuhan teke dalam ayat ni noyak kata imam ni tergamuk. Tipu Tuhan dah. Tipu boleh. Janji tipu. Kadang-kadang Tuhan pergi buat haji tu. Bila-bila buat haji tu tipu Tuhan. Amo tak usah royak lah. Malah nak royak kat lama kita kata tak kepala biar pula dah. Mikir sendiri. Bila-bila kita buat haji tu pun dah nipu dah. Nipu Tuhan. Padahal hakikat dia tu lah tipu dia. Nampak tu dah? Baik. Lepas Tuhan
orang panggil betul ayat ni nak bakit lah. Bakit. Orang panggil kalau kecek bakit, tipu. Tergamuk tipu. Mu tak ingat ke dulu kalau kita orang tua? Mu tak ingat dulu. Mu boleh nak berjalan, duk ngakak. Mula-mula mu heret dada. Tak aku ke betul. Kau mula-mula mu tubik tu kaki pun kewek. Tak aku ke bedau. Mu tubik mula-mula bom mu boleh ngakak tu. Siapa dia tu tak mu pecah kepala dia pergi. Tak aku ke pergi. Bom mu boleh berjalan nak hunggar derah. Hodok sambuk mu tak muhi mu suku tu. Tak aku ke duk pergi. Jadi tu hidup bakit lah. So. Ngeroyak wih khabar kita. Kadang-kadang orang kita ni yang betul. Hawa Tuhan tu mudah dakwah. Habis supaya kecek dulu ke itulah. Telajak mudah. Orang panggil telajak buih hati dakwah. Mudah dakwah. Tu juga laraknya tipu. Tipu juga. Dah hawa mudah. Dia kata tak apa yang ni. Yang ni ada apa buat. Gini-gini ya tak ada apa. Tipu lah. Salai, orang kata kena buh baji, ya jahalai buh baji lain. Dia tak apa dia tak kata apa. Lah. Dia mau kata kena buh pasirnya ni lagi kalau nak kemah, nak buh kerah, nak buh. Tak apa kita komplain sini sikit. Kenapa? Dia tak ada apa. Ya mudah. Tu mudah dah. Habis nak royak bagi kita mana? Tuhan ni kalau dia royak bagi sifat tu, maka tak habis kita. Tapi Tuhan dah. Tuhan tak buat lah tu. Habis noyak kata, sedarlah, ingatlah kata. Kata Tuhan tak ada buat, buka wimu tu bertobat. Minta maaf Tuhan. Tapi berapa orang yang minta maaf? Terusnya, Allah Ta'ala kata, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan mana? Tuhan tu yang mencipta kamu, buatmu. Kita ni asal daripada tak ada. Mungkin ada. Kita ni asal daripada tak ada. Pok kita tu pun asal pada tak ada. Tok kita dulu pun mungkin ada dia asal daripada tak ada. Tok nyai, tok nyuk mung dulu pun. Walau mu bakal raja, bakal teku, bakal tuwe, bakal tok pun. Asal pada tak ada lah kau. Siapa dia? Allazi khalaqaka. Aku, Tuhan kata aku. Dialah. Tuhan kata. Dialah mencipta orang tu. Tuhan. Lepas pada tu fasawwaka. Mana tu lepas wi ada, wi jadi ada dan menyempurnakan. Ada mata, ada telinga, ada kepala, ada mulut nak makan. Semua ada dan ada. Orang panggil fasawwaka betul apa? Rasa. Tak ni, oh manis. Tak ni. Oh, ni pahit sikit masa ini. Siapa dia buat? Dia kata aku buat. Bukan mau tu. Aku laku tu. Aku sawaka. Dia tu Tuhan. Dia lah buat memang rasa. Jangan sampai kena mentok kita ni tak boleh jadi benda ni. Tak kita tak sebenar benda ni. Kita dekat kacang ngaji mari selama kening kita nak cabut benda-benda sifat walah ni. Wi tu baik pada kita. Jangan wi ada sangat. Orang panggil perangai somau, perangai meto, rasa kita belaka. Kalau tak ada kita, tak sudah kerja ni. Habis rasa itu. Kerana Tuhan kata, fasawwaka fa'adalak. Adalak mana kata mustaqiman. Fisir dalam perjalanan ni betul. Tak ada siapa dia kata orang ni berjalan sengit kanan, orang ni sengit kiri, orang ni berjalan pala tulung ke bawah kaki naik ke atas. Tak ada. Adalak. Tuhan kata adalah dia jugalah membetul perjalanan ni tu. Pas kita ada ke berjalan kaki pak? Tak ada. Betul manusia kalau suti kapur kelapa ni ada ke bercuai berjalan kaki pak? Tak ada. Dia mau kata ada sepuluh lah tu, ada sepuluh tu. Boleh naik berjalan kaki pak, dia mau kata hal tak ada. Tuhan wa'wi mustaqim makna adalah sempurna molek dan betul jalan tu. Tegak molek. Tengok pun nampak hebat. Tak ada nampak dongok. Baik. Dalam ayat yang ke-8 Allah Ta'ala kata fi ayyi suratin ma sya'a rakabat. Fi ayyi suratin mana pada mana rupa. Ma sya'a apa yang dia kehendak. Allah Ta'ala kehendak tu. Rakabat dia boleh bentuk laku. Nak royak tadi, nak hak lain dari kata
Tuhan buat we jadi betul, we mu boleh tutur, we mu boleh kecek, mu komunikasi, mu lapar, mu boleh minta kat orang. Apabila mu kenyam kata tak mudah, boleh lah kau. Jadi Tuhan royak kata aku buat bahmu malah ni semua ni dalam rupa yang kalaulah Tuhan tu royak syaa di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Tuhan. Masyiah ni, iradah Tuhan ni. Kalau Tuhan nak buat we jadi betul lain, pun tak ada pelik. Tuhan boleh buat, tapi Tuhan tak buat malah tu kita. Dia mau kata, yes tu, rupanya tak suka dengan orang. Tapi betul-betul suka dengan orang. Tak bukan orang. Kalau mari ke Ibu Cuai, mari orang ni, orang. Dia mau kata orang juga tu. Tapi besar sikit pada berau. Bukan orang. Kenapa bulu banyak? Mata tak ada. Mata duduk atas belakang. Misalnya. Kepala tu balik di punggung. Punggung naik duduk atas kepala. Bukan orang lah tu. Nak ambil ni sini kata, Allah Ta'ala kata, rakabat. Ayat terkib. Rakabat. Mana Tuhan tu perakak. Wih cukup. Tapi kalau Tuhan kanak nak jadi balah mana pun, mungkin jadi. Habis dalam tafsir Ibnu Kathir, dia kata, fi ayyi suratin ma syaa rakabat ni, Tuhan tak worry orang ni atas hai'ah. Kalau dia kanak, dia nak buat boleh. We jadi orang panggil tubuh ni orang, tetapi suratul khinzir, rupa ni rupa babi. Ni jadi kata amo kata bunyi huduh sikit ni. Ni Tuhan kita kata. Ibnu Katsir sendiri kata dia tafsir, kalau dia kanak, insya'a fi suratul khinzir wa insya'a fi suratul himar. Kalaulah Tuhan itu kanak, dia mari dengan rupa himar. Wah, tubuh orang tapi kepala himar. Wa insya'a fi suratul kalb. Kalau dia kanak, mari dengan rupa nying. Ada kaki sepengat orang, tangan, tapi kepala nying. Boleh buat berlaku. Ataupun rupa nying betul-betul. Mari kita kata sutai kapung, ada sutai kapung tu, naudzubillah bukan kapung kita lah. Situ manusia. Tetapi manusia tu betul dia ni hanying lontai-lontai, tapi boleh kecek. Makan nasi, rebus telur, wak kaidah pun ada demo, tapi hanying. Insya'a, jika Tuhan kata, jika aku kanak pun, aku boleh buat malah tu. Pak kita tak rasa harga kita ni jadi molek. Habis tu kita jadi orang panggil kurang menghargai. Habis Allah Ta'ala tu kacau royak gitu. Dan Allah Ta'ala kata lagi, soalnya Allah Ta'ala menciptakan kamu ni. Beroleknya, muka, rupa, badan, lengan, kaki, paha, betih, apa semua, syabbaha abun, syabbahal syabbahal khal, syabbahal amun. Wa sibih rupa-rupa seakai pokmu, seakai mokmu, seakai tokmu, seakai mok saudaramu, seakai pok saudaramu. Tu lebih kurang yang Allah jadi ciptakan. Ya, pucuai. Ya ni meh nak serupa dengan dia. Ngamulah baik ngamulah ceh. Mulah po. Ambo ni ndak nak ayat betul-betul meh dia. Ambo ni mau kata tak ada serupa dengan mulah po ambo. Serupa dengan mulah toki. Memang dia kat mulah toki dia. Kalau memang kata nak sakai mulah toki. Cumanya tubuh jadi serupa dengan mulah po rupa, nak serupa dengan mulah toki. Habis tu Tuhan kata, kalau mu tak suka dengan pokmu, mu suka dengan cemu. Ya ada dulu. Besok orang ngadu kepada Rasulullah. Anak dia tu ya. Orang Arab ni dia putih merah Putih merah. Laki bini putih merah belaka. Tapi anak tu baik mari, kuah hitam lege. Asyik. Sudah dia kata, geno anak pia ni kalau kita bidah anak pia dah ni. Geno meh aku dak kulai dia geno cak lain. Kalau jadi koko wehengok ni kita lege ni. Oh, anak ada ngamuk gege.
Dalam satu kabilah buat dia tu gege. Pas dia mau tu kata, giroyak ke Rasulullah lah. Karena bainana Rasulillah, di kalangan kita ada Rasulullah. Dia ngadu ke Rasulullah. Rasulullah apa? Bukannya tahu semua. Tahu apa yang diwahyu daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala wahyu ke Nabi. Nabi tahu. Nabi bila pokmu, pok hok tino, cemu, ce hok tino tu. Pahyogi ado, ce daripada tu, ce hok tino tu, orang daripada nu, orang Eritrea, orang Afrika, tu nyai dia tu. Pas tanya fok-fok hok tua dia lo, tu nyai murid tu hite. Tu baru jelas. Ia kena ada mari. Tu. Habis itulah Allah Ta'ala kata, menciptakan orang walaupun tak sebiji macam ayah dia, okey? Tetapi orang panggil ada mirip. Orang panggil klap-klai. Tak gitu Ustaz Man. Tak Man suka dengan mula alik mak ke lek iya. Demo kata lah tak Man nak tahu demo kata. Lek iya. Yang golek kebanyakannya orang ni menurunnya kalau turut kromosom DNA kromosom ni kru dia. Goleknya berat balik pok ni. Nak titih nak turun mari balik pok ni. Jare hok ada sebelah balik hok balik mak ni pun ada. Tapi jare kebanyakannya sebelah balik pok, balik ayah ni. Tu. Belik menurun muka merah dia. Lelek carai merah dia. Nak sungguh jasa. Ini nak bahau tak leh dah ni. Orang tengok tahu kata bak macacau dia. Nak tak tukar. Kalau main teke ibu tangan tak lagi. Ya kata teke ibu tangan ni tak serupa soreh bau. Ataupun manta kita ni tak serupa tu hewak we tak serupa soreh bau. Urat jari pun tak serupa soreh bau. Tetapi muka ni syabbaha. Saya kata syabbaha makna seakil-akil. Walau pun tak habis. Cik dia tu macam. Cik belik tu hidung macam dah. Bakar bara jugalah. Tapi buah belik tu jadi kurang sikit. Macam lagi. Gitulah. Tu. Orang panggil rakabat. Tu hewak lah tu. Kalau lah tu hai kandak. Nak jadi apa-apa boleh. Tak mahu suka siapa dia. Ya buat boleh. Hok kita tengok. Kerana kita tengoknya banyak. Orangnya hok orang panggil kata berkembar tu. Siapa kita bertukar? Kita sendiri bertukar. Kalau orang panggil nak buat barang tu pun, jari orang tak bertukar. Kalau Rolex sama Rolex, orang ahli dia sungguh tengok. Ni hok yang kedua, hok ni hok 003. Orang tengok tak tukar. Tetapi dia tu hewak nak serupa semua, ya serupa. Harga baik kata semua tu rakabat. Tuhan terkip semua. Tuhan boleh buat semua. Mujur kita ni ada hidung. Kalau ni buat pasal tak ada hidung buat geno. Mulut ada tapi mulut duk tak belakang tekak. Payah tu kena tupai bini suap nasi. Tak itu tak bang? Payah belaka tapi Tuhan tak kena pada tempat dia. Pas kalau kita ni kalau lubang hidung Tuhan balik lubang naik duk kotor tu payah lebih hujan sudah. Lebih pada kambing lah. Bunyi geruk tu kambing lari, kita lari dulu ada kambing kerana lemah. Takut air masuk dalam hidung. Bersih sungguh. Tapi Tuhan tak buat lah tu. Baik. Dan Allah Ta'ala kata di ayat yang ke-9, kalla da sama sekali. Bal tukadzibuna biddin. Bah kefuakmu tukadzibun dusta. Bakit bau. Biddin. Dengan din di sini ni agama. Yang keduanya namanya adalah jaza, hari balas. Ulama bui dua makna, iaitu mu ni kacau dusta juga, tak ngaku kata ada hari balas.
dan tak ngaku di atas syariat hak Tuhan buat ni. Hak Tuhan buat ni kita tak sirorat betul-betul kata hak Tuhan buat, suruh kita ni terima. Buat turut hak dia suruh. Tapi dah kacau kita. Sebenarnya ni lani nak boleh nak nikah. Tino dengan Tino, jate dengan jate. Tak itu sih. Nak tubik dah undang-undang ni, ke tubik dah. Tubik dah ni. Boleh dah. Pan dah nak tak mana. Pan celui. Ni dia bersakut dengan Yahudi sana sanun. Pan celui. Lepas dengan mudah-mudah. Tuhan tak awi buat. Malah tu. Tapi bal antum fu'mu ni tukadzibuna biddin. Mu makai bahawa so. Nuak gino. ความรักไม่มีพรมแดนความรักไม่มีขอบเขต tak ada masalah. Dia kena sama jatuh, nikah sama jatuh. Pak kita orang hok katik ini, orang hok biasa orang kru. Muna sabah ke, dok boleh jatuh sama jatuh. Dok asal mana? Kalau orang tua dulu ke memang lesung tu ke, dia tak ada lesung, tak ada hulu lesung ke. Pas lesung dok keluar-luar lesung, nak dok mana? Tak ada hulu ke. Ataupun hulu sama hulu. Duklah ano. Amo tak ada kecek lucu ni nak ayak kat misal. Muna sabar. Kita bahasa, nak kayak-kayak, nak clear. Kalau Tino sama Tino, jadi sama-sama lesung. Apa cuai? Nampak duk masuk kita orang normal orang pekatik. Tak boleh jadi. Dan juga sama-sama hulu. Dia kata sama-sama hulu. Cuk tabiat sama-sama hulu. Duk balah mana lah tu? Duk tak lain. Habis tu kata, walau balah mana tu bau, Tuhan kata, kala. Tidak sama sekali fuamu. Fuamu dusta. Tak terima dan bau. Apa semua di aku beritahu di dalam syariat aku, dan juga tentang hari kebangkitan nanti. Dan Allah Ta'ala menceritakan lagi, kata apa? Wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya atas fuakmu semua ni, tak ada kira kata jatuh, tino, muda, tua, besar, kecil, balik, tak balik, kena semua tu lahafizin. Tuhan letak ada malaikat sini ni. Hafizin terjaga di sini adalah malaikat. Hafizin maknanya malaikat yang sentiasa menjaga kita. Jadi kalau orang kita dah sebut kata malaikat apa dah? Malaikat hafazah. Jangan waktu malaikat hafazah tu perhati tu. Kita ni diperhati lebih pada CCTV lagi. Kalau CCTV tu, boncong pik tu, dia duduk dalam rasmi dia je, tak mana. Kalau dia pergi part holek belakang pada dia, gari tak? Tak gari. Hak ni hafizin ni, dia nampak, ikutlah, hidup mana-mana pun. Rasa dah menusuk lah, nampak habis semua. Habis tu, Tuhan royak kata, dan sesungguhnya, terjinglah, bukan kata pelang-pelang tak, hak sungguhnya, kamu tak lepas daripada hafizin. Ya ada malaikat yang dijaga, cipta untuk jaga. Kita tu baik pak, ada dah. Budak tu baik pak, jaga. Dia ada hak jaga dah. Malaikat yang menjaga. Yang keduanya, malaikat Allah Ta'ala sebut pula lagi kata, kiraman katibin. Kiraman adalah bukan mulia di sini. Bukan maknanya karim mulia. Tapi maksud dengan kiraman, maksudnya kiraman di sini adalah malaikat kiram. Malaikat kiraman, malaikat hok juru, duduk perhati semua, tingkah, laku, kita, gerak-geri kita, tak lepas daripada tu. Diperhati semua. Yang bersifat, malaikat tu bersifat mulia. Bersifat mulia. Jaga kita tu lebih daripada mak-pak kita jaga kita. Kadang-kadang dia mak jenera, pak jenera, kalau tak ada malaikat kiraman, berkali anak mati banyak. Kerananya apa? Habis dalam kitab tafsir sebut ayat kena. Kerana mak dan jenera, orang kita ni dan jenera, okey.
Ya khabar dia, ya tak khabar. Wah anak golek duk makan pek duk apa ke? Tak jenera di tepi. Hok tidur buah. Semak buah lagi. Ini tenek anak jatuh kati Kalau tak jatuh kati, kalau masih duduk bawah tu, tindih anak, lecek anak-anak. Siapa dia jaga tu? Kiraman. Malaikat yang nama kata kiraman. Jenis malaikat kiraman. Semua ada berlaku. Tak ada kira budak kecil besar halus. Orang tua. Siapa orang tua-tua pun. Habis orang kata, ya malaikat tak ada sambut berkali tu. Habis jatuh tu patah tekak tu. Kalau malaikat ada sambut tak patah tekak. Nah, dia siapa ajar dia, malaikat pun tak ada nak sambut. Kiraman, lepas tu sok laginya katibin. Katibin ni malaikat yang catat. Catat semua amalan kita. Amalan semua catat, gerak-geri kita catat. Tanah. Bentuk semua. Gerak pakpok tanah. Gerak pakpok. Nganggo mulut, bon apa nak jelai demo, perut tanah dah. Tak ada dia nak tutup tanah selalu dah. Tak lepas sahabuk pun. Habis kata dengan katibin, habis tu Allah Ta'ala ingat lafaz takkid di mulanya. Wa inna, dan sesungguhnya. Nak lari tak leh. Habis tu bahaya takut. Habis dalam setengah ulama ahli tafsir kata takut tu. Kerana kita nak lari tak leh daripada catat teh. Tetapi siapa dia kau yang nak biarwi malaikat tu catat? Kita sendiri. Kalau kita tak buat, malaikat catat tak? Dia tak catat. Sebab kita buat. Kita tu mengupak. Kita kata ke orang, kita sumpah ke orang, kita buat mata jeling ke orang, kita buat kepala bibir mulut ke orang, kita tunjuk mata orang, tanah lah kau tu. Kecek lek belakang, dia dapat mulai bawa belakang balik ke atas selalu. Malaikat pun tanah terus. Allah ni sana ni tak apa duk juru mulai kecek tak apa tu ya boleh belakang ni nyenyi selalu kata. Tanah bih tempat berapa ni? Tempat 21 bulan ni tahun 2020 ni jelas. Jam apa? Jam pukul 5.30 petang. Lebih apa minit gitu-gitulah. Tanda cerlah. Nak alih tak alih balas tu lah. So, yang kedua tanda juga amalan batiniyan. Ada orang kata malaikat nak tanda geno, malaikat tak tahu benda dalam hati kita. Sungguh malaikat tak ada tahu benda dalam hati kita. Tetapi benda dalam hati kita apabila kita kata di dalam hati kita Tuhan tu mewahyu kepada malaikat katibin tu untuk tahu apa kita kata dalam hati tu. Tanda juga. Ambil kalau duduk dia kan. Kita nak kata, bukan nak kata beme. Nak kata tak payah mata-mata semula beme tak panggil dia makan si hinde. Kita duduk dia. Tengok beme buat paling lain. Padahal ada kata meme ni mu. Tengok meme tu suka suka senyum. Meme kata orang tak ada apa. Kita kata tu. Hok kata balas tu tanda tu. Hati ni duk totek duk menanda dalam hati. Tuhan malaikat tanda, katibin tu tanda. Nak lari tak leh. Sungguh kata benda amalan hati ni adalah kita dengan Tuhan. Betul. Orang lain pada tu tak tahu. Nabi ke Jibril semua tak tahu. Tetapi kepada malaikat katibin ni Allah Ta'ala mewahyui tahu. Kata Allah ma'e sama derih. Ino mana pun, botol mana kecek, ya tanda. Kerana Tuhan royak ke dia. Semua ditandakan. Habis itu jangan weh. Kalau ada kecek yang benar-benar pelak-pelak. Tak makin tu. Tak ada nak hubung wisuk dia royak tanya dia royak dah. Tak jadi stamang. Andaklah. Apa? Hok dalam kitab pun balas tulah nak royak kata benda tu tanda dak. Jangan dia hurai kata tak tanda. Semua tu ditanda. Tetapi tanda tu la yuhsabu tak ada hitung. Semua kalau ia kecek molek, kecek lah hati. Tapi ia tak ada buat.
Dia tak ada wak. Tanah tak? Tanah. Ada dah kebajikan. Semua tu ditanah semua. Tanah banyak. Tapi hotu tu bui ganjang dia mikir lagi nak tu baik pergi buat tabarruk situ boleh 500 kau. Duk kira orang lepas tu malam tu tak ada nak pergi. Capai geliat kaki. Tanah tak? Tanah. Dia dah kata lah tiada royak bini dia tak tahu. Tanah. Semua tanah. Habis pergi dengar awal huraiya molek tu sama. Habis mengikut hak tafsir semua tanah. Jadi royak kata Tuhan tak tanah. Tuhan malaikat katibi ni tanah semua. Cumanya hak tu tak ada kira. Kalaulah dia tu kecek dalam hati niat kelitah mari. Tak lagi aku tapa pekau lah ni. Nanti. Tapi buah papaya tak molek berdosa besar tak ada pasal apa. Hak tu ditanda dia kecek tapi la yuhasibu tak dihisab. Tak buh. Tak ada buh kata no buh kata berdosa dak. Tapi kalau dia pergi buat dosa. Tapi kalau dia tak buat tak ada berdosa pun. Lain pada hak dia kecek oleh hati tadi. Lepas tu dia pergi buat. Oh tu bukan boleh sorah lah. Boleh 10. Asyara bi amsalihah. Kalau sedekah, setamal sedekah 500. Giwi sedekah kau tadi kau tak ada sedekah tadi. Duk di 500 tu je. Bagi sedekah butuh 4 jadi 5,000. Tu pun dalam hadis yang sahih diganakan amalan anak adik ni dengan 700 gana lagi. Ambil 5,000 tadi digana dengan 700. Cik 30 jadi 9 wihnya tu je tu. Lepas tu Nabi kata lagi nak hitung tak boleh adhafan mudha'afah. Kok masa Tuhan kata masya aku kanak nak will lebih lagi. Dia ni dia sedap tengok. Masa cok yang ni will lebih ada tu lagi. Mungkin sampai 10 juta. Semua catat. Jangan kata tak catat, catat. Tidak Tuhan tak hantar katibin mari. Dah, ambo biasa dia kecek tak molek juga kan habis mereka ke Ustaz Man. Malah ni jadi buku balah tak ada pasal. Nah tu ada melekat tanda. Tu dah ada hadis sahih tu. Orang biasa tanya Nabi, ya kerana orang tu kita tengok hadis Riyadhus Shalihin pun ada. Orang tu kita tengok orang ni berkamu. Lepas tu orang yang nak takir ni mati. Kerana orang ni kita takir dulu. Nabi kata kulluhuma finnar. Kedua-dua tu duduk lain neraka kedua. Kenapa? Nabi kata kerana orang yang kena takir tu dia pisah dia nak bunuh dia ni dah. Tu lain lah, tak apalah hal tu. Ya. Baik, klik kepada bawah kita. Mana kata katibin, semua dicatat Tuhan memerintahkan malaikat bentuk katibin ni. Dia mau kata, dalam jamil berkali, kerana malaikat tak masuk tekah ada terpatai. Kau kita telanya Arya terbuka habis malaikat tak masuk dekat kerana dia istihya malu apa semua. Tu malaikat lain. Hai juga. Kerana malaikat hok tanda marilah mu pelanya nyok mana pun mundur berak tai jatuh pelau-pelau ngene pun tanda semua ditanda. Habis tu kata semua tu ditanda. Habis tu kata semua tu ditanda. Habisnya malaikat dia sebut kata al-malaikatul al-katibin ni ya yaktubu ma minal aqwal wa minal a'mal wa minal amalil qalb. Dia catat belaka daripada kata dan juga perbuatan dan amalul qalb iaitu perbuatan hati ni. Apa yang
Orang panggil duk rancang, ada pen dalam hati dah. Tak ada buat lagi tak kata. Tapi ada pen dah lah ni. Tahun ni kita nak main kamera ni nak lah mana nak jatuh letu tu. Kita kena kita kena buat kenak sikit situ cara dia. Pen dia dah. Dia dah tak ada. Lepas tu bubuh oleh banci penuh bila? Apabila buat esok tu penuh time. Kalau tak ada buat lagi, tak ada pun semua tu ditanam. Amalan hati dia clear dah. Situ kita kena pelaga hang tu. Wihok tu pelaga, wihok tu lari tangga dia tu, lari selipar dia tu kena. Dia clear balah ambil ni pelaga kat tu. Ni boleh butik kita pergi mari. Ni kan merang, main kan merang. Cara dia. Apa balah dia mau. Dia kira baru dia tak ada uak lagi. Tak ada uak lagi tapi semua tu adalah katibin. Amalan hati apa semua ditanam semua. Baik. Ayat yang terakhir malam ni, ayat yang ke-12, ya'lamuna ma taf'alun. Ni malaikat juga. Ayat tu Tuhan beri kehargaan kepada malaikat ni hebat. Nak ayat kata hafazun, dia jaga semua, tak lepas teliti semua. Lebih daripada CCTV orang copik mana-mana lagi. Ya'lamuna, sentiasa tahu. Bukan kata tahu. Kalau ayat kata kalau ayat kata alim saja tahu ni ya'lamuna ma taf'alun, sentiasa tahu. Asal ke buat tahu. Kita kata tak pecah kok kita rahsia. Dah pecah. Pecah di mula-mula mung nampak nganggo nampak nak lidah tu pecah dah. Di sisi malaikat katibin tadi. Ma taf'alun, apa semua yang kamu buat dan kamu cita-cita nak buat. Semua. Jadi amalan semua tu. Itulah di antaranya ambil kata malaikat yang sentiasa dengan kita ni, malaikat hafazah, malaikat kiraman, malaikat katiban, dan satu lagi ialah jenis malaikat ya'lam, iaitu jenis malaikat yang tahu semua. Tu di antara sifat-sifat malaikat yang duk jaga kita. Habis ingat Tuhan kata wa inna lakum. Wa in, dengan sesungguh tracing, sungguh balas tu benda wakil. Sungguh balas tu. Jangan duk rasa kata tak ada apa tahu. Aku duk menusuk ulai. Supaya menusuk ulai telunjuk. Tak lepas. Punggau nampak tunggai. Allah sudah main lah balas tu. Apa tak kita tak menjadi orang yang betul benar. Orang jujur. Kelipar. Kau orang mari riswah. Amo tak maki. Amo tak maki. Riswah tak benda. Kelipar mari. Nampak jadi kertas kelabu. Mana? Orang yang sakar boboh lah kecewa tak tahu. Makin juga. Reti dah. Tahu lama dah. Siapa ke Nabi tak mengakui di umat dia. Semua-semua tu lain mengaku. Tahu lah kau. Tapi tak ada orang. Dia ada khabar kan tak tahu. Malaikat pun nak tengok congo. Menate celaka ni. Hari ni juga kata tak mau cerak-cerak. Dok kalau orang ni malaikat. Dia tak kata kita dengar dia. Which ada ngamuk. Dok kita sendiri tu tak malu tak. Kalau tak malu kau orang balata lah. Malaikat hodok keliling mung tu banyak. Apa pun tak malu tak. Pelik. Habis ni manusia ni pelik. Habis apabila tahu ni Allah la haula wala quwwata illa billah. Bikilah. Kalau tak mau tepuk jangan tepuk. Tak ada siapa dia boleh kaya, tak ada dia boleh lebih. Malaikatnya di bawah zu quwwatil matin, di bawah rezeki dan kekuatan Tuhan yang nyata. Yang lain tak ada boleh la yadur wala yanfa. Tak boleh mintarak dan tak boleh manfaat apa. Itulah lebih kurang pesan ni amu pada malam ni insya-Allah. Di minggu yang akan datang mungkin kita habis 13 ayat dalam surah ni sampai 19 ayat. Malam ni sekadar ni dulu amu akhir kata aqul qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'i kafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma taqabbal minna salihal a'malana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim wa bittiba'i hadi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu akbar.